Nak faham akaun Gap Public Gold? Okey, ini versi yang paling simple. Gap ni akaun simpanan emas. Kita simpan duit tapi dia convert jadi emas dalam gram. Contoh, simpan RM300. So jadi emas ikut harga semasa. So kena disiplin lah, setiap bulan tambah ikut kemampuan. Tak wajib jumlah tetap. Nak simpan 100 pun boleh. So dalam akaun kita kumpul emas dalam bentuk gram. So bila dah cukup, boleh keluarkan emas fizikal atau jual balik untuk dapat duit. So semua tu dalam sistem. Tak perlu cari buyer. Nak lagi mudah, boleh set auto debit. Setiap bulan tolak terus je. So kegunaan Gap ni untuk simpan duit secara konsisten dan tukar kepada aset emas. Itu saja. So kalau nak mula, pergi dekat komen. Ada link staff saya, Wana AI. Boleh minta dekat dia link untuk pendaftaran. Register free je.